saya akan tunjuk nasi goreng pack, nasi goreng daging ni. Yang saya dah buat dah. Saya rendam sebelum saya buka pack nasi goreng daging, saya dah panaskan dah. Selama 2 minit, seminit macam tu lah. Cantik nasi dia. Tak hancur kan. Okey. Saya akan makan, saya akan buat review. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nasi cantik kan. Senang. Ni nasi dalam pack ni, nasi goreng dalam pack ni dia senang. Nak bawa pergi mana-mana. Nak jalan jauh ke, kalau ada emergency ke, ada kecemasan ke, panaskan dalam seminit ke 2 minit boleh. Gunakan air panas, rendam. Cara panaskan rendam saja dalam pack tu. Dalam pack nasi goreng tu rendam saja. Rendam dan nasi dia dah akan jadi macam ni lah, lawa. Kan? Lawa, tak ada dah. Nak makan senang lah. Nak panaskan jangan lama sangat. Setakat panaskan dalam seminit ke 2 minit ke 3 minit dah boleh lah. Dah boleh makan lah. Ikut cita rasa masing-masing tersendiri. Okey, saya nak makan. Sekali terima kasih. Kita panaskan selama seminit ke 2 minit, dah rasa dah. Selera lah. Okey. Ni tak tipu ni. Sedap ni. Ada daging. Ada daging pula kan. Makanan orang-orang bujang, makanan apa? Orang kata simple lah, mudah. Bukan untuk orang bujang ke. Makanan orang yang mudah dan makanan orang yang tak erti masak pun boleh rasa lah kan. Terbaik lah. Okey, itu je.